Nikah kahwin adalah sunnah Nabi SAW. Nabi sebut, nikah kahwin sunnahku. Siapa yang tidak gemar, tidak suka kepada sunnahku, bukanlah di kalanganku. Saya selaku penolong pendaftar nikah atau juru nikah Masjid Al-Azim ingin bertanya kepada Wan Nur Anura binti Wan Roslan. Betul ni Raja Hafiz Fitri, betul? Betul? Bukan orang lain? Betul. Dia takut tukar orang lain nanti. Wahai Raja Hafiz Fitri bin Raja Tahrin, Saya aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Wan Nur Anura binti Wan Roslan dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Aku terima nikah Wan Nur Anura binti Wan Roslan dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Sah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang berbahagia Datuk Seri, Datin Seri, Datuk-datuk, datin-datin yang dimuliakan, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada hari ini dalam satu majlis yang seadanya.
Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua tetamu jemputan yang hadir, khususnya kepada Ketua Keluarga Pengantin Lelaki Yang Mulia Raja Tahrin bin Raja Kamal dan pasangannya yang berbahagia Puan Nurzian binti Abdul Rauf serta rombongannya. Tidak lupa kepada para hadirin yang saya kasihi bagi meraih dan menjayakan majlis perkahwinan anak-anak kami pada hari ini. Terlebih dahulu saya, Wan Roslan bin Wan Saleh dan isteri Nur Azhar binti Adnan serta seisi keluarga pengantin perempuan ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pasangan pengantin yang bertuah hari ini, iaitu anak-anak kami Wan Nur Anura dan pasangan buah hatinya Raja Hafiz Fitri kerana berjaya menyatu ikatan kasih sehingga termenterainya ikatan perkahwinan yang suci ini. Selaku ibu bapa, kami mendoakan kebahagiaan dan kerukunan keluarga yang berkekalan hingga ke akhir hayat kepada anak anda berdua hingga ke jannah. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada semua ahli keluarga, pengelola majlis perkahwinan anak-anak kami pada hari ini, kepada tuan pengacara majlis yang memimpin yang memimpin bacaan doa, Cik Fairuz, dan semua yang terlibat, saudara mara, adik-beradik, anak-anak saudara dalam pengendalian Dewan Acara Perkahwinan pasangan mempelai yang bertuah pada hari ini. Segala penat lelah dan pengorbanan masa serta tenaga yang telah dicurahkan hanya Allah Ta'ala sahaja yang layak membalasnya. Saya juga ingin memohon agar semua tetamu yang hadir agar dapat mendoakan kebahagiaan dan kejayaan buat kedua-dua pengantin menjadi pasangan yang bahagia, dikurniakan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah, serta boleh menjadi role model yang baik kepada bakal pasangan pengantin yang lain pada masa hadapan. Di sepanjang pelaksanaan majlis perkahwinan anak kami yang bersejarah ini, seandainya ada serba sedikit kekurangan, maka kami rumuskan dalam bentuk ungkapan klasik seperti berikut. Kalau ada wajah yang tersalah kenal, kalau ada nama yang tersalah sebut, kalau ada gelaran yang tersalah ucap, kalau ada yang duduk di salah tempat, kalau ada hidangan yang tersalah bekas, kalau ada gelas tersalah letak, kalau ada nasi yang terkurang tambah, maka kami rangkumkan perkara-perkara ini dengan ungkapan pantun. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kuini, nan elok dibawa balik, nan tak elok tinggalkan di sini. Tersilap tersalah harap diampun, terkasar terkurang maaf di pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan selamat menjalin saya, InsyaAllah.